Kerusi cantik tidak dapat membantu sembuh sakit belikat, tapi kerusi yang ada bonggol boleh membantu walaupun kurang cantik. Nak tahu? Tonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya sudah tentu di dalam channel Ilmu Rukun dan Asas. Semoga diberi barakah dan manfaat. Apa khabar sahabatku semua? Semoga berada di dalam keadaan sihat selalu dan diberi keselamatan dan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu akan berkongsi ilmu-ilmu dan pengetahuan yang insya-Allah berguna dan diredai Allah Subhanahu wa taala untuk anda dan keluarga anda. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini terus akan berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini saya akan berkongsi ilmu mengenai sakit belikat yang akan datang pada bila-bila masa sahaja, pada masa yang kita tidak mengharap sakit itu. Sakit belikat adalah satu perkara yang sangat mengganggu bila datang. Ada ketika akan berada sehingga berhari-hari dan boleh sampai seminggu ataupun bulan jika tidak dirawat. Pada masa sakit belikat datang, kita berada seorang diri atau bersama keluarga yang tidak ada ilmu untuk membantu kita sembuh sakit belikat itu. Sakit belikat ini boleh berpunca daripada tidur yang tersalah atau sebab yang lain. Sakit belikat boleh jadi di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Nak cari perawat yang ada kemahiran mengambil masa. Ada ketika perawat yang mahir tidak ada berhampiran rumah dan terpaksa mencari di kawasan lain dan mengambil masa lama kerana kita tidak tahu bila akan dapat berjumpa dengan perawat tersebut. Tidak perlu ada alat yang mahal untuk merawat sakit belikat. Ada ketika kita membeli kerusi makan yang cantik tetapi tidak dapat membantu selesaikan masalah kita. Sedikit kerugian di situ. Ada satu lagi pilihan jika kita ada kerusi makan yang betul dan sesuai. Ditunjukkan beberapa kerusi yang tidak sesuai dan beberapa kerusi yang sesuai yang dapat membantu anda selesai masalah sakit belikat. Dapatkan kerusi yang sesuai dengan berat badan dan kekuatan kita. Kerusi mesti kuat dan tahan dengan berat badan kita bila sedikit tekanan dikenakan ke atas kerusi itu. Dengan doa yang betul, insya-Allah dapat membantu memberi kelegaan pada sakit belikat kita. Baca dua doa yang sudah saya terangkan di dalam video ayat sembuh sakit 1, iaitu doa Nabi Ayub alaihi salam, dan juga ayat sembuh sakit 2, iaitu doa tulang patah sebelum ini. Boleh rujuk video tersebut. Baca doa Nabi Ayub alaihi salam. Wa ayyuba idna darabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamar rahimin.
urkud birijlika hadha muttasalun baridun wa syarab wa idza maritu fahuwa yashfin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Doa tulang patah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala maratin wa huwa bikulli khalqin alim. Wanzur ilal 'izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafatahnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Boleh rujuk video tersebut sebelum ini. Sekarang diceritakan bagaimana cara merawat sakit belikat itu. Kenal pasti tempat yang ini bahagian yang sakit di bahagian belikat. Beri sedikit tekanan pada bahagian tersebut. Akan terasa sedikit sakit bila dikenakan tekanan di tempat yang sakit, tetapi perlu tahan supaya proses rawatan dapat dijalankan. Rasa sakit ini tidak akan membuat bahagian itu menjadi lebih teruk bila proses rawatan dijalankan. Gerakkan anggota badan ke kiri dan kanan berulang kali sehingga terasa lebih baik dari sebelumnya sambil membaca ayat-ayat yang dinyatakan tadi. Ulang di beberapa tempat di bahagian sakit tersebut sama ada belikat sebelah kiri atau belikat sebelah kanan badan kita. Selepas menjalankan proses urutan selesai, cuba angkat tangan ke berbagai arah. Jika tidak lagi merasa sakit, maka proses merawat sakit berjaya dengan izin Allah. Sekiranya masih merasa sakit, ulang proses yang sama beserta doa tadi beberapa kali lagi. Insya-Allah ada kesembuhan dengan usaha kita yang bersungguh. Untuk bahagian tepi tangan sebelah belikat, buat proses yang sama seperti kita merawat bahagian belikat. Ulang beberapa kali sehingga merasa lebih baik dari sebelumnya. Sekarang ditunjukkan praktikal cara membuat rawatan sakit di bahagian belikat. Lokasi 1 atau lokasi 2 atau lokasi 3 atau seterusnya. Gerakkan ke kiri dan kanan di tempat yang sakit. Beri tekanan yang kuat sedikit di bahagian tersebut. Tempat yang sakit akan terasa lebih sedikit sakit bila dikenakan tekanan. Terus gerakkan ke arah kanan dan kiri sehingga terasa kurang sakit dari sakit sebelumnya. Ulang beberapa kali proses tersebut sambil membaca ayat-ayat yang dinyatakan berulang-ulang sehingga kita merasa ada kelegaan dan keadaan tadi sudah berkurang. Apabila kita angkat tangan ke berbagai arah, terasa berkurang sakit dari sebelum menjalankan proses rawatan sebagaimana yang diterangkan dan ditunjukkan. Wa ayyuba idna darabbahu anni masanyad duru wa anta arhamar rahimin urkud birijlika hadha muttasalun baridun wa syarab wa idza maritu fahuwa yashfin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durin wa atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وإذا مرضت فهو يشفين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وإذا مرضت فهو يشفين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وإذا مرضت فهو يشفين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب وإذا مرضت فهو يشفين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Semoga dengan berkat ilmu ini akan dapat memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer water yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul
supaya boleh meresap ke dalam sel dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap maksimal yang membolehkan tubuh badan lebih sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga menggunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cergas, serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negara akhirat. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang lain dengan ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita semua, insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan atau perihal